Assalamualaikum Coach. Ramai penyokong-penyokong Penang FC pasukan belia ni, dia tak tahu nama Coach ni apa. Boleh berkenalan? Okey, terima kasih. Nama saya Nur Effendi bin Taib. Selalu orang panggil Coach Effendi lah. Dulu memang saya cikgu lah, tapi saya full time coaches. Dalam 20 tahun lah saya jadi full time coach di sekolah sukan. So kebanyakan orang panggil Coach Effendi lah. Boleh ceritakan semalam yang saya tahu pasukan belia berada di Shah Alam untuk friendly bersama dua pasukan iaitu UKM dengan UiTM. Boleh ceritakan berkaitan dengan friendly itu dan perkembangan player? Okey, terlebih dahulu kita memang plan untuk dapatkan satu perlawanan persahabatan yang berimpak tinggi lah. Kan, pasukan-pasukan macam UKM, UiTM ni kita tahu dah dalam track record mereka antara kuasa besar lah dalam Liga IPT. Dan kita tahu pun mereka ni ada player-player yang berkaliber dan player kita boleh belajar lah satu. And then bila kita pergi di sana, strategi kita ialah bagaimana kita nak bawa player kita ni untuk coping ataupun bagaimana nak cari penyelesaian dalam padang lah. So macam mana player kita nak bertindak balas dengan apa yang berlaku. Then of course lah kita respond lah juga. Walaupun keputusan dengan UKM kita kalah 4-2, tapi berdasarkan permainan dengan pasukan yang hebat begitu, kita masih lagi berjaya menembusi lah pasukan lawan 2-4. Yang lebih penting ialah bagaimana individu-individu pemain saya tu, saya menggunakan hampir ke semua pemain untuk bertindak balas lah, orang kata apa, respon dalam setiap situasi game. Untuk game dengan UiTM pula, seperti biasa kita pun tahu UiTM juga bukan calang-calang pasukan lah. Dan dengan pemain-pemain muda dan dipahamkan ialah kebanyakan ada bekas-bekas Piala Presiden dan Piala Belia. Dan pemain-pemain yang daripada AMD juga ada di sana yang menyambung pelajaran. Cuma tempo berbeza lah antara UKM dengan UiTM. UiTM bermain dengan lebih laju dan agak kasar. Tapi dua situasi berbeza, tapi pemain kita boleh mengimbangi tekanan daripada dua game tadi. Kita faham, memang kalau saya katakan mungkinlah pasukan tadi terlampau tinggi lah dia punya intensiti, tapi baik untuk prestasi pasukan supaya kita boleh berada dalam keadaan situasi tekanan yang amat tinggi, supaya kita boleh tahu kekurangan pemain dan juga kita boleh bekerja untuk mengatasi kelemahan kita lah. Seperti yang kita tahu 26 hari bulan ni akan menentang pasukan SSTMI bawah 17 tahun lah. Okey, saya nak tahu apa persediaan pasukan Penang FC ataupun dah cukup sedia ke tak? So kita akui lah dengan masa yang cukup terhad lah. Tapi kita cuba yang terbaik dengan adunan pemain-pemain yang ada. Dan saya juga berbincang dengan coaching staff untuk buat yang mana perlu dululah. So kita cuba mempamerkan aksi yang terbaik lah, dengan memastikan dari segi teknik, dari segi pemahaman taktikal berada di pada parah tertentu yang boleh mengimbangi lah kekuatan lawan. Kita faham SSTMI merupakan satu sekolah sukan, sekolah sukan Malaysia yang player dia memang daripada awal dah ada, tapi kita tak orang kata apa, tak kurang lah, akan memberi saingan yang lebih hebat lah. Tapi kita bersedia untuk memberi saingan yang lebih hebat dan kita akan pergi dengan menyerang untuk mendapatkan mata. Apa kata-kata kepada penyokong? Okey, anak jati Pulau Pinang 100% berada dalam pasukan. Ini masanya kita anak-anak Pulau Pinang mendapat sokongan daripada rakyat Pulau Pinang. Tanpa tuan-tuan, tanpa penyokong-penyokong yang ada, anak-anak kita ubi-ubi Pulau Pinang ni tak akan dapat menghasilkan sesuatu demi masa depan mereka. Bantu kami, bantu Pulau Pinang demi anak-anak bangsa kita di Pulau Pinang untuk menang perlawanan pertama nanti.